Mempersilakan Kisha Sofia. Alah, mana cari buku ni? Cikgu nak bahas ilmiah saya pada buku teks. Semua buku dah habis dipinjam. Dekat mana lagi nak cari ni? Baik, cikgu nak kamu hasilkan buku scrap. Bahan-bahan kamu boleh cari di majalah dan surat khabar, ya? Baik, cikgu. Jumaat hantar. Kena cari bahan lagi. Beratnya ujian aku ni. Alah, tak ada. Pakcik. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Baik, dah jumpa. Susahnya ibu. Susahnya ibu dulu. Tiari ibu menyedarkan aku tentang usaha mencari ilmu waktu dahulu. Kini, semuanya di hujung jari. Dengan bahan digital, aku melangkah lebih jauh. Akhirnya, aku meraih kejayaan demi kejayaan. Mempersilakan Kisha Sofia. Hari ini saya akan buktikan bagaimana bahan digital bukan sekadar alat tetapi kuasa yang mampu mengubah landscape pendidikan negara. Bahan digital ialah maklumat dalam bentuk digital seperti teks, gambar, audio dan video yang boleh disimpan, dikongsi dan diubah sesuai menggunakan peranti digital. Bahan digital dalam pembelajaran kendiri boleh diteroka melalui pelbagai platform dan laman web pembelajaran yang kini diintegrasikan dengan AI. AI berperanan menjana idea, menganalisis dan meringkas maklumat untuk membantu pemahaman pelajar. Sementara itu, dalam pembelajaran bilik darjah, platform seperti D5 menyediakan e-buku, nota digital, latihan interaktif, simulasi visual serta aplikasi dalam talian yang memudahkan kolaborasi antara guru dan murid. Sekarang, mari kita saksikan temu bual saya bersama Cikgu Fatin, edufluencer terkenal dan juga guru inovatif dari SK Tasik Damai Perak yang aktif menggunakan bahan digital dalam pengajarannya. Cikgu, bagaimana bahan digital ini dapat memperkasa pendidikan negara? Pertama, bahan digital menjamin pendidikan berkualiti dan inklusif untuk semua, termasuk murid pedalaman berkeperluan khas melalui platform seperti D5. Akses saksama ini juga merapatkan jurang pendidikan dengan menyokong murid istimewa melalui teknologi seperti text to speech. Ini memastikan tiada yang ketinggalan. Kedua, pengintegrasian AI, VR, AR, data raya dan IoT dalam bahan digital menjadikan pembelajaran lebih interaktif, fleksibel dan disesuaikan mengikut individu. Ketiga, selaras dengan dasar pendidikan digital, bahan digital membentuk murid yang celik digital, berfikiran kritis dan mahir berkolaborasi selain membuka peluang pembelajaran global dan meningkatkan daya saing. Terima kasih cikgu atas perkongsian ini. Menurut Dasar Pendidikan Digital, tahap kebesaran sekolah melebihi 90% sejak 2011 membuktikan kesediaan sekolah mengintegrasikan bahan digital dalam pendidikan. Tiari ibu saya ini adalah saksi perjuangan generasi dahulu mencari ilmu. Kini, berjuta maklumat hanya di hujung jari. Dengan bahan digital, kita mampu melonjakkan pendidikan Malaysia. Hadirin sekalian, masa depan pendidikan adalah sekarang.